Tutup satu. Mai dah geng dekat kompleks Bukit Jambul ni. Jom, aku nak bawa hampa mai makan dessert ala-ala dekat Japan. Jom aku nak tengok macam mana weh. Pintu tak buka pula. Japan. So aku nak tunjuk kat hampa kedai dia dekat sini. Dekat pintu masuk depan ni, hampa jalan sikit kat sini, hampa nampak ni, The Shuffle. Nama dia The Shuffle. Ni mesti lembut-lembut ni, fluffy-fluffy tu. Lepas tu ni dorayaki yang hampa duk tengok macam makan. Hampa tahu gambar Dora? Dora pula. Doraemon. Doraemon ni. Dorayaki yang kat Doraemon. Jom kita order dulu kat sini. Tu dia nampak tu. Siap lah. Nampak macam kuih apa tu. Nampak macam kuih kan. Lembut-lembut macam tu. Yang ni aku order 2. Satu pilih aku makan. Tu dia nampak. Dia bubuh krim. Ni kalau hampa kata kedekut ni aku tak tahu. Dia bakar pula. Yang ni krim brulee. Dia main dengan ais krim. Lepas tu dia bakar atas ni. Ni krim tau. Yang ni krim. Lepas tu dia bakar atas ni. Lepas tu dia bagi satu ais krim vanilla. Bentuk dia macam ni. Ni dia main macam ni. Dia bagi roti biskof 2. Lepas tu kram biskof. Lepas tu dia bagi kat sini ais krim vanilla. Lepas tu krim cheese. Ni nama dia krim brulee. Jom kita makan dulu. Lemak ni. Tengok ni. Tengok tu. Fluffy weh. Bila aku makan ni, apa kau rasa macam lemak-lemak dia. Lemak-lemak rasa macam lemak-lemak roti dorayaki. Cheese dia ni pula tak muak. Okey, sebab dia rasa macam cheesecake tu. Bagi pula ais krim ke tepi. Yang ni ais krim vanilla. Sofa lotus biskof. Roti 2, roti biskof. Ni kram biskof. Cream cheese dia padu. Bagi ais krim vanilla juga. Okey. Aku order makanan Doraemon pula. Coklat dengan ais krim vanilla. Jangan buka. My packaging macam ni. Ais krim vanilla. Ais krim banyak. Dan ni dia punya dorayaki memang tebal, lembut. Bismillah. Sedap je lah. Satu lagi dorayaki cheese Oreo. Bismillah. Ni bukan ais krim. Dia cheese dengan Oreo. Budak-budak mesti suka benda ni. So kalau hampa nak, apa boleh main dekat Shuffle Penang Bukit Jambul. Dia main pula dengan air ayam macam ni. Teh grapefruit ni dia campur dengan teh. Seger banget. Fresh. Mango yogurt. Kacau dulu yogurt dia kat bawah, mango dia dekat atas. Aku tak mahu kata apa, hampa main sini. Aku nak rasa lotus smoothie pula. Sirap, lotus sirap. Dia letak lotus sirap kat sini. Lepas tu dia blend in sekali lotus crumb dalam ni. Okay, jadi kita rasa. Yang ni aku suka. Susu je, tak manis sangat, tak terlalu tak manis. Dia susu saja. Tutup satu. Aku nak try fresh milk tea series. Aku ambil Highland green milk tea. Dia semua warna ni. Warna susu. Dia rasa green tea. Tak manis, susu je. Sesuai dengan hampa yang mana sok-sok diet. Yang ni fresh milk dia. Macam unicorn pun ada. Ambil tofu pudding milk. Letak pudding. Aku nampak dia bubuh pudding dalam ni. Kacau. Sedap gila ni. Dia rasa puding.